kita di Yapim ini mendapat sokongan daripada warga PDRM di seluruh negara. Ada seramai hampir 20,000 pegawai dan anggota yang berkhidmat di PDRM yang bersama-sama dengan Yapim dalam skim infak gaji Yapim. Pada hari ini saya bersahati dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Yapim, Pahang dan juga Pahang Malaysia dan pelaksanaan program Ramadan Madani Yapim, di mana pada kali ini kita berkolaborasi dengan pihak Yapim yang telah sudi mengulurkan bantuan kepada 300 orang penerima yang melibatkan anak-anak dan keluarga warga PDRM Pahang, terdiri daripada golongan asnaf, anak-anak yatim, anak-anak UKU di seluruh negeri ini, kontijen ini. Jadi diharap di kontijen Pahang ini saya juga menggalakkanlah kepada semua daripada pegawai, anggota dan kaki tangan awam untuk sama-sama dapat kita menginfakkan sedikit sebahagian daripada pendapatan kita. Apa yang diberikan beritahu oleh pihak Yapim ini terbuka kepada sama ada daripada orang-orang Islam, Muslim ataupun bukan Muslim. Jadi ia bebas. Jadi pada hari ini saya juga menggalakkanlah kepada semua warga polis kontijen Pahang untuk kita sama-sama dapat menginfakkan sebahagian ataupun sedikit, sekurang-kurangnya RM1 untuk demi kebaikan bersama.